Seronoknya target 20 tan buah mesta musim ni. Let's go. Hari ni saya melawat kebun mesta sahabat saya. Jom kita tengok. Alhamdulillah sedap sangat buah ni, manis. Buah mesta ni tak sama dengan buah manggis. Nanti saya tunjuk perbezaan dia. Sampai dieksport ke Singapura tau buah ni. Yang hijau-hijau tu untuk pasaran luar negara. Kalau yang hitam-hitam untuk pasaran tempatan. Tapi nak ambil buah dia bukannya senang tau. Kena kait dengan berhati-hati dan teliti. Kena panjat pokok tu dan kita kena petik satu-satu buah. Kita tak nak bagi buah tu gugur. Nampak tak dia guna satu alat macam galah tu? Kalau dia jatuh nanti dia akan jadi hitam dan lebam, buah jadi keras. Buah gugur ni hanya kita makan sendiri ataupun kita buat benih. Buah mesta yang jatuh ni bukan untuk boleh makan. Sedap sangat isi dia guys. Buah mesta ni berbanding dengan manggis. Senang je cara nak buka manggis. Buang je dia punya tangkai dan kita tekan macam tu. Kan dah siap. Perbezaan dia korang boleh tengok. Dia punya saiz dia agak lonjong sedikit berbanding manggis. Isi dia lebih kenyal dan padat dan lebih manis dia punya buah. Nampak tak? Memang sedap. Korang kena rasa. Siapa dah rasa cuba komen kat bawah. Betul tak dia sedap? Pokok ni usia 20 tahun lebih kurang. Ada 200 lebih pokok. Pengeluaran sehari lebih kurang 600 kilo tau sehari. Gaji orang petik pun ada lebih kurang RM300 sehari. Bukan petik akan timbang dulu berapa yang dia dapat dan kita akan grading pula. Grading akan ikut saiz dan warna untuk pelbagai pasaran. Tuan kebun pelawar pula buah musangking. Alhamdulillah sedap sangat buah musangking daripada kebun dia juga. Siapa nak dapatkan nanti saya akan share nombor kontak dekat bio saya. Sementara musim buah ada lagi ni, baik korang kontak cepat-cepat. Dia punya anak benih pun ada. Siapa area Temelung, area Maran boleh ambil collect terus dekat rumah dia. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye bye.